pada 18 hari bulan 5 2026, iaitu hari ini, telah terkesan satu video tular di laman sosial dengan jelas menunjukkan penglibatan sekumpulan individu yang menaiki sebuah motorkar Hilux dan juga motorkar Scrambler di sekitar kawasan Bukit Bintang. Dalam video berkenaan jelas menunjukkan aktiviti individu ini yang boleh mengancam keselamatan dan mengganggu halangan awam dan juga menggugat keselamatan dan ketenteraman semua penduduk ataupun peniaga-peniaga di sekitar Bukit Bintang. Pihak polis telah menjalankan siasatan di bawah Seksyen 290 KK, Seksyen 14 AKK dan juga Seksyen 233 Akta Komunikasi. So, siasatan berkenaan jelas menjurus kepada siasatan berkenaan gangguan awam dan keselamatan awam yang hingga boleh menggugat keselamatan semua penduduk dan juga peniaga-peniaga di sekitar Bukit Bintang. Sehubungan itu, pihak polis memohon dan menyeru kepada semua ahli masyarakat yang mengenali individu-individu yang terkesan dalam video berkenaan untuk tampil membantu pihak polis melengkapkan siasatan, dan juga pihak polis menyeru kepada semua individu-individu berkenaan yang terlibat dalam video berkenaan untuk tampil menyerah diri kepada pihak polis untuk kita teruskan siasatan dan lengkapkan siasatan. Di sini pihak polis ingin mengingatkan semua ahli-ahli masyarakat, pihak polis tidak akan berkompromi dan juga memberi kebenaran apa juga aktiviti-aktiviti yang hendak dianjurkan di sekitar kawasan tumpuan pelancong di sekitar Kuala Lumpur yang boleh mengganggu keselamatan penduduk setempat dan juga pelancong-pelancong yang kita tahu Bukit Bintang ini merupakan satu tumpuan pelancong. Jadi kita tak akan berkompromi dengan apa juga aktiviti ataupun salah laku yang boleh mengganggu gugat keselamatan semua sekali pelancong-pelancong di sekitar Kuala Lumpur. So oleh demikian, kami pihak polis menyeru orang ramai yang mempunyai maklumat ke atas video yang tular ini dapat menghubungi pihak polis IPD Dan Wangi bagi membantu siasatan.